Okey, kami dah sampai. Sini ya? Register bang? Oh, dah semua register lah. Oh dah dah? Dah semua kereta lah. Oh. Jadi abang yang mamau dia tadi. Ya, abang. Berapa dah buat abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lucunya. Woi. Wah. Tak kotor aku buka tandas putih tandas. Berkali terus. Masuk. Apa aja dah. Kata dia ni. Dah ni dah. Saya tak ada. Dia ada tak ada ni bang. Itu sini. Dah. Kalau tu ada ni. Betul tak? Cuba aja. Tak ada. Boleh. Okey, boleh akik. Sakit. Okey. Tengah sikit. Depan sikit. Alu, hang ke depan. Hang depan lagi. Hang ke depan. Kaki hang ke depan. Nama saya tak ada imutan. Tali tu tak apa tinggi. Jangan gaduh. Siapa? Jangan lupa tu kita pergi dari mulut jauh sana. Aku tengok kat tadi dia pasal apa? Nampak? Aku dah pacak sikit lah. Sibuk. Macam Okey. Okey. Okey, pasang dia punya tepi dia ni. Ni kan? Adik, bila nak Ada dia punya tu. pasang cleaner ni bila nak habis, Dek? Enggak. Nak duduk. Kaki ni kena Lek. Good. Bagi dia boleh jet tinggi sikit. Okey. Tinggi terbang pula. ni. Masuk je. Memang tengah ni lah. Jadi beza. Memang suka buat keluar cover. Kita bagi dia pergi naik dulu lagi, kita jam. Boleh lu? Nampak dah ni, macam ni yang buat. Okey, buat gaji dia tak mati. Nampak macam betul. Kita pergi kat sana dulu. Boleh tu nampak. Mana kain ni? Oh, kerja keras saya. Menjaga keselamatan. Adik, sini. Alhamdulillah. Tu masuk ni makan dia. Dia siap ikat ni. Dah. Mana tu? Kena beri yang tanah tadi. Right. Pandai buat. Itu. Ni tu doang, tu. Kan. Boleh ni. Kan cukup tinggi dia. Okey, okey kan. Ni tegang. Dia tak alput. Untuk BBQ okey kan? Sini ni. Sini video sini. Sini ni. Tepi lah. Panas ni flashing kau. Sini depan. Bolos Kita ambil tu tong dia tu. Tong tu lah kan? Hitam tu. Hitam tu. Lagi dia bagi tu hitam kan. Sini lah kita ambil sini. Bakar sini. Kalau emergency kita angkat. Tarik sini. Piring tutup api tu lah. Betul. Boleh. Oh, dah kamera tunjuk dekat ke muka. Cabut semua boleh. Cabut semua. Cabut dia boleh dah. Selamat selesai. Dah selesai dah. Acap dah sampai. Aduh. Baru sampai. Kita nak semelih lembu ni. Ya, sini. Kata semua. Kau apa dah makan? Dari mana? Ni. Betul, lali ni. Oh, dia alih. Ni mata-mata nak dapat benda ni. Okey ke? Ngam-ngam lah. Okey. Berenang. Okey, berenang. Okey, berenang. Alright. Mana boleh berenang tu? Tak boleh berenang lah. Okey. Tak boleh. Dapur. Siap. Kami punya flagship siap. Setelah bersusah. Ngam. Ngam.
Tengok kau sikit, masuk video ni. Kau minus mana? Jom. Jom. Tepi. Adik tu. Betul kuat lentang. Aduh. Go. Yeay. Buka dah. Okey. Cepat. Daun nak tukar baju dah. Daun. Okey. Sekejap. Hello. Tembak sini lah. Cepat shoot. Cepat, baik, jam. Cepat. Dekat sini dia ada lagi yang swimming pool yang kedua. Tadi yang saya video yang mula-mula tadi tu swimming pool yang tempat yang pertama yang dekat dengan rumah Nupsi saya tu. So sekarang ni dekat Gokyo punya rumah. So depan Gokyo rumah ni dia ada swimming pool. Cantik. Memang cantik. Gokyo. Cantik lah Gokyo ni. Contoh Gokyo punya rumah. Depan Gokyo ada swimming pool. Okey, kalau untuk rumah-rumah macam ni kan, kalau korang nak tahu, korang boleh tengok website dia lah. Website Himalaya Camp. Ini apa nama ni? Nama dia Makalu Dome. Ni atas tu kan, kalau korang tahu ni slide yang rainbow slide tu. So kalau nak dekat sebelah rainbow slide tu dia ada satu yang rumah ni lah. Ini privacy lah. Satu rumah ni 280. So jadi kalau 2 jadi 560 lah. Dia ada private pool lah. Lepas tu ada kitchen sendiri dia. Ini cantik lah untuk privacy. Ini Everest Clam. So dia ada swimming pool private. Ini memang khas untuk satu family. Tak kongsi-kongsi swimming pool. Harga boleh check dekat Himalaya Camp punya website. Okey. Sini tempat parking camper van. Tempat parking camper van ni memang betul-betul sebelah dengan rainbow slide. Memang cantik lah. So ni view daripada atas. Kita boleh naik lagi view daripada atas. Okey. Ini view, boleh kata tempat ni dekat atas jugalah saya duduk ni. Kalau ikutkan ni dah atas tu dah kira
Lagi berapa step lagi dah habis dah ada pagar dah. So ni saya dah ke tempat yang agak tinggi jugalah. Okay guys, inilah Himalaya Camp. Besar betul tempat dia. So sini pun diorang masih lagi ada buat lagi projek diorang. Nampak tak diorang sediakan apa? Tempat untuk korang buat campfire. Sini ada lagi, ini pun ada lagi tempat untuk campfire dan ada lagi projek diorang masih dalam progress. So diorang memang punya management memang akan ada projek yang terbaru untuk tempat diorang. Korang jangan risau lah pasal parking kat sini. Parking memang ada lah untuk siapa-siapa yang datang ke sini. Okey, kita turun jap. Okey, sini tempat parking ATV. So sini ada dewan besar bapak punya. Ni dewan tau korang. Oh, tempat ni memang cukup luas, cukup besar. Kalau untuk berisuap memang terbaik lah. Ni pun saya berisuap dengan anak saya ni. Nampak sama-sama ambil view petang dekat Himalaya Camp ni. Oh, ini kalau mancing kat sini. Yalah, fishing port ni. Saya punya princess sudah siap. Ke mana dah? Ni Masyan eh? Habis ber. Kalau kelah. Tak ada reti. Kita dia tak agak tadi. Ada ke dah. Ni lama ni. Jambil tak ni? Bagi dia. Cepat ni. Mana habis? Tak. Sekejap. 1 minit. Bagi lain. Dia seorang lain. Ini macam ya biskut tu kan. Habis tu. Yang coklat lah. Ni ada coklat. Apa dekat ni? Macam sedap lah. Ni bukan bukor bukan wangi. Makan kambing rasa apa wangi. Rasa wangi. Rasa strawberry. Nampak pillow. Aku je kan macam base besar macam ketul je ni. Terlawa je packaging kan. Beli je lah, sedap. Api. Sekali je dah. Api. Macam sedap. Api. Weh, jangan bocok ni. Banyak supplier lah. Nah, Rosemary. Ni rosemary black pepper eh? Tahu? Tak ke? Muat ni. yang ni dah celur lah kan? Dah semua dah. Oh, ni gagau bahan dia. Pakcik bagi tadi benda tadi masuk semua sekali. Oh. Air udang tu semua dah masuk. Oh, jadi Tak tahu masam. kerabu Maggi. Masam.
Selamat tinggal. Guru beri tu ni saja je buat kira. Oh ya. Ha. Jalan. Kau biasa bukan nak makan macam mana makan dia tu. Lari tu ni. Lari dari ujung. Sampai ambil gambar. Biar. Siapa yang berat ni? Ini bukan Pak Ahmad Siapa yang berat Nampak macam ada kayu-kayu semua ada dalam. Itu Pak Rahman. Pak Rahman Western. Nampak ikhlas. Nampak kat belakang. Pusing juga. Buat tu usir. Besar betul ayam dia. Ni nak ayam Next Oh, ayam nak buat pula. Gopeng tak boleh buat bincang. Macam Gopeng tak buat bincang. Gopeng tak relax. Taruh ayam kat tepi, nak taruh ayam baru. Ha? Kambing. Tak ayam kat tepi, tak ayam baru. Oh, mah, kali mah. Padu tu. Ui, padu. Kali. Okey, jagung dah sampai guys. Jagung dah sampai. Empat. Siap dengan lidi je lah. Siap dengan lidi. Kata apa baru letak kata je. Salahnya belum boleh ada. Payah ni. Boleh kat sini. Kami punya tempat BBQ bawah kemah. Sebab hujan dekat Gopeng malam ni. Oh, sangat lebat. Nampak hujan lebat. Sini. Kena lagi. Hai. Saya lah influencer tu. Okey, kawan kita pun sampai. Panas lagi. Phil. Kopi. Kopi Kedah. Roti canai dengan teh tarik ya. Tengok nampak roti canai. Roti apa? Roti tisu. Untuk ni lah anak aku lah sibuk nak makan bingki. Sebab dia orang kalau tempat macam ni boleh makan benda kan. Betul. Apa? Sama nak tidur. Betul. Ada buku nama dia, Lut. Ha? Apa semua orang ingat macam dia kata pun. Okey, masak. Bagus. Ambil anak hampu. Oh, macam tu. Buat macam tu anak hang tu. Panas. Tapi sedap. Oh, asap-asap ni.
Apa tu? Bisa. Wah, dia nak baju dia habis semua. Ada keluar musuh itu tak nak pakai. Baju tidur dah. Ha. Ini baju. Ya ikut. Ha. Ini buat. Ini ikut. Kembali ke baju tu. Saya telah masak sebanyak 2 hari 3 malam. Lembu 2 ekor. Saya dah kipas lipas hari. Dah 4 hari. Sebelum hari saya dah kipas dah dulu. 4 dia dah kipas dah. Ini namakan kipas lipas. Panas? Dah panas? Tak panas. Ya. Panas? Aku ingat campak semua bagi campak semua harau je. Baki kilo. Banyak ke semua. Jadi dia cerita. Banyak ni tadi. Nampak je. Jangan bincang lama-lama, jari ni tak ada spare. Aku tengok gaya dia lambat dah masuk ni. Ni kena pakai kipas lipas lah. Lipas bateri. Bubuh atas dia tak? Tu lah. Bubuh atas dia. Untuk air tu. Pergi jauh tu. Ini barang boleh pergi jauh. Okey, ada. Adik, tanda adik. Tanda adik. Aku mak kau minggu ni. Biar baju ni badan ni kena tight. Dah jadi betul lagi. Kalau ni tak ke. Baju. Jom. Bagi saya punya. Bagilah Ni dia. semua benda barang raya lah. Yalah dia punya. Dia tu spek atur. Ada orang lari lagi. Ai, kan dah jatuh. Apa tu? Kitchen ni. Aku lari. Jangan lari-lari tau. Melekat ah. Bak. Nak bak. Alah. Kalau kita main seorang-seorang apa jadi? Kau tak kisah kau. Ini kau kita sekarang kisah kau. Tu, betul tu. Salah saya. Aku tak dia ni. Dia kata tak boleh, lepas tu dia nak lagi. Tak boleh dia nak lagi. Tak boleh dia nak lagi. Bagilah dia bilang. Dia dah bagi dah. Itu sebab barang hilang. Dia lagi sekali. Lepas tu kenapa kena ada ni? Dah, sini. Dah rebut Google. Nak Google dia kan?
Ni bagi pelamu. Kenapa dik? Kenapa dik? Kenapa dik? Dia nak dia entah kenapa dia nak buat Google dia pula. Kau bukan apa dik? Google. Google aja lah. Google.com. Itu kelompok saya. Saya akan Dah, jom di bilik. Dia tiba-tiba imo ni. Tak mau dari. Yelah, bawa je pelambu tu main sama-sama bawa pelambu sana. Ada lagi satu. Jom, Izzat bawa pelampung sana. Air kuat.